Timbalan Pengarah Minda UKM Dr. Anwar Ahmad menegaskan bahawa tidak wujud keperluan untuk kerajaan mengiktiraf sijil UEC secara rasmi, memandangkan UEC tidak lahir daripada sistem pendidikan negara dan kurikulumnya juga bukan kurikulum kebangsaan. Beliau mengulas isu mengenai tuntutan DAP kepada kerajaan untuk segera mengiktiraf sijil peperiksaan sekolah vernakular itu. Dr. Anwar menyuarakan kebimbangan bahawa menuntut pengiktirafan penuh UEC seperti SPM atau STPM akan memecah belahkan sistem pendidikan kebangsaan. Dalam perkembangan yang lain, bekas Menteri Undang-Undang Datuk Zahid Ibrahim mempersoalkan cadangan kerajaan untuk membentangkan RUU berkaitan Ombudsman. Menurut Zahid, langkah memperkenalkan pelbagai rang undang-undang baharu di bawah kerangka strategi madani tidak semestinya membuktikan berlakunya reformasi sebenar. Zahid memberi peringatan bahawa institusi Ombudsman tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa tanpa perbahasan awam mendalam seperti yang dilakukan di New Zealand, Sweden dan Australia. Sementara itu, media melaporkan MCA menyatakan persetujuan untuk mengadakan dialog dengan PAS tetapi menegaskan bahawa ia hanya akan berlaku setelah menerima undangan rasmi. Ini bermakna MCA juga terbuka untuk berbincang mengenai hala tuju politik mereka dalam Perikatan Nasional. Pada masa yang sama, Presiden PAS Abdul Hadi Awang menyifatkan slogan Malaysia Madani tidak lebih sekadar air kosong yang boleh berubah menjadi kotor. Sekiranya gagal kembali ke pangkal jalan, Madani akan menemui ajalnya. Hadi mendakwa di sebalik lawongan Madani, kerajaan masih gagal menangani rasuah dan salah laku, berlaku kezaliman dalam pentadbiran sehingga menafikan hak pembangkang atau sesiapa sahaja yang berani menungkah arus perubahan yang sangat negatif. Guys, teruskan sokongan anda kepada Politico untuk perkembangan politik dan ehwal semasa. Sila like, share dan subscribe. Politico.my